Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakia Maisarah binti Muhammad Zaidi. Saya dari kelas 5 Istiqamah Sekolah Kebangsaan Gokafas. Mari kita berkongsi makna logo dan bendera TKRS. Pengertian logo. Perisai melambangkan benteng ketahanan diri. Bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia. Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi, iaitu berilmu dan berketerampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan. Buku yang terbuka dan rehat melambangkan peranan institusi pendidikan. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat. Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta. Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan negara Malaysia. Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian. Bendera TKRS pula, warna hijau melambangkan tunas muda remaja yang masih boleh dibentuk dan laluan hidup yang jelas untuk masa depan. Alam sekitar merupakan sebahagian daripada kurikulum. Slogan kata TKRS, ilmu, iman, amal. Sekian, terima kasih.